Nyolang kawan kata yang bantu ini kok. Pun hantam raja kena ambak jerat. Belanda yang baik ikut raja, ipucut. Yang ini tulis awak bintik yang iput. Bawa batai marmar. Nan siladu yang kata gagung kenang parang kenang budi urinci dah. Kalau lanannya yang ditengok jawab belat Jawa. Kalau ramai Jawa yang bak Belanda. Yang mati boleh urinci dah. Mau tulis nan awak bintik yang Soeharto, Soekarno, Cokro Mijoyo, Hana ada pada-padanya. Payah kalau nyawa piakin ro tu nyo Jawa nyo musuh pusaka dia. Jawanya nak ke musuh pusaka ke mana aja. Musuh pusaka ke ro ke nyo mandu. Menyanyi ro ke mana aja. Yang nak rasa ro li mana aja. Cik Hana perkara apa lo yang mari Melayu. Tetapi pakriban musuh pusakanya kaji dia semah le orang Aceh orangnya. Kajak hei bapa ni. Ajak pemulia ni. Kayak tim terima perintah haji. Kata jangkai haji sebagai orang yang perintah. Ada nanggro Aceh dah ada bantah Aceh. Yang mana bukan kejadian? Bukannya? Pakriban je kejadian lagi. Pakir je lagi. Dengan buknya lagi-laginya. Bantah Aceh orangnya. Kai kianak ke negeri. Kai kianak ke negara. Kai kianak ke bantah. Atau orang yang hendak kai kianak. Kalau mungkin hanya hanai pegat dengan sengaja oleh orang Aceh. Tak hanjihan. Karena orang Aceh hanjihan kapung je. Ni kaya tim ni. Walaupun dengan hana maksud kianak. Orang yang kapung hana keturi le musuh, hana ketuli rakan. Ya? Hana ketuli apa yang menalai tu. Atau apa yang mulia. Hana ketuli tah yang benar. Apa yang salah. Hana ketuli apa yang patut. Dan apa yang hana patut dah puput. Urung pungo, hana yang muda boleh dalam siapa perkara. Jadi pelaku dia orang yang nak pungo kena yang galai. Ya? Peng yang nak langkih je cok, cik kena hijau. Ni nak tahu berapa cok cara cuma kau je. Kanya? Tu nak tu urung pungo, kampung. Kalau dah urung pungo kampung. Urung pungo nak mungkin kaya, nak mungkin napeng je saja. Ni cok dia orang lain. Yang lagi yang urung Aceh. Orang Aceh lagi orang yang hana itu soro ini. Hana itu pun nan ro ini. Yang peganan ini si hari Jawa kaya terima.